Tapi tak apalah, untuk hari ni saja guys, kita nak meraihkan Hari Raya. Pam 10, minyak dah turun harga ke? Oh, sama guys. Sehingga menyebabkan ada seorang rider Shopee kemalangan. Tapi rider ni kena melambung ya. Saya rasa mungkin jalan tu dah bertambah teruk kan. Ha, dia turun bang. Alright. Dia takut Datuk datang. Aku pun Datuk juga. Datuk Akil Syarudin. Korang tengok macam ni saya bawa motor dengan tangan kiri yang penuh. Nak pegang clutch, nak tarik clutch lagi. Oh, cepuk. Okay guys, order ni selesai. Wah, cantik guys. Hey anak-anak, assalamualaikum guys. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin. Selamat Hari Raya guys. Maaf zahir dan batin daripada saya. Dah raya guys. Wah, sebulan berpuasa. Dah raya dah kita, alhamdulillah. Okay guys, so sekarang ni saya baru start nak buat Grab kan. Setelah seminggu saya bercuti, hari ini kita start balik buat Grab. By the way, semalam saya buat Grab sekitar Putrajaya, Bangi, ada juga sampai ke Kajang. Tak ada orang guys. Aku tak tahu, Selangor tanpa set demo memang sunyi guys. So ini dah hari Rabu. Biasanya setahu saya lah, hari Rabu dan hari Khamis ni orang dah start kerja kan. So mungkin lah, mungkin hari ini dah banyak kereta. Kalau tak macam Ghost City guys, macam tak ada orang. Memang berhantu lah bandar ni kan. Putrajaya, Bangi semua memang berhantu lah guys. Memang tak ada orang lah. Tapi hari ni saya rasa mungkin dah start banyak kereta lah dekat area bandar-bandar ni kan. Okay guys, so order pertama dah masuk. Kita ambil order di Kid Mall Bangi. Jom kita pergi ambil guys. Dah hari raya guys. Kita hari raya. So saya pakai baju hijau guys. Ada tak yang sama dengan saya? Kalau sama, korang boleh share kat ruangan komen guys. Kita pakai colour hijau untuk raya tahun ni guys. Let's go guys, kita pergi ambil order yang pertama. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk double order guys. Dia dah masuk satu order. Lepas tu dia ceklecak lagi bunyi order yang kedua. Okay, so double order kita guys, ambil order Kid Mall. Satu order Popmin dan satu lagi order Hero Market lah. Order Grab Mart guys. Okay, jom kita pergi ke Kid Mall. Okay guys, kita sampai ke Warta ataupun Kid Mall lah. Kita panggil Kid Mall dia lah. Warta tu nama lama dia guys. Okay, so kita parking di sini. Okay guys, jom kita pergi ambil order Hero Market dulu. Order Popmin tadi tu, kedai Popmin tu dekat luar. Tapi kita pergi ambil Hero Market dulu lah. Hero Market ni ujung sekali kan. Lepas tu sekejap lagi kita keluar semula, kita ambil order Popmin pula. Asal aku rasa macam aku seorang dia pakai baju Melayu ni. Kan hari raya, kenapa tak ada orang pakai baju Melayu? Hai, 517. Ha? Oh yang ni? Lain ke? Oh lain, okey. Oh, okey baik. Cuti raya tak? Tak cuti? Raya pertama semua tak cuti? Kerja je? Aduh. Okey, terima kasih. Selamat raya. Alright guys, so order Hero Market ni kita dah ambil. Now kita nak pergi ambil order Popmin. Popmin ni dekat atas. So kita nak kena naik tangga sikit lah. Grab Mart ni dah lah berat. Okey. Terima kasih bang. Okey guys, kita dah pick up kedua-dua order. Order Popmin dan juga order Hero Market. Aneh ya. Tak cuti bang? Cuti? Cuti baru. Baru nak start juga? Baru sampai daripada kampung. Ui, daripada mana? Kelantan. Kelantan. Jauh tak jam? Ui, bang, teruk bang. Malam 10 pagi semalam saya gerak. 1 pagi tadi baru sampai. Ui, boleh tahan. 12 jam, 14 jam? 15 jam. 15 jam. Boleh tahan. Okay bang. Alright. Alright guys, jom kita hantar order double. Okay, untuk order yang pertama ni kita hantar area Pangsapuri dekat dengan, tak silap saya dia section 2. Oh bukan guys, section 6 guys. So kita hantar Taman Persiaran Pangsapuri, Taman Persiaran Bangi. Okey, jom kita hantar order yang pertama dulu. Lepas tu order yang kedua ni kita hantar ke UKM. Cantik. Jom guys, bismillah. Semoga selamat sampai guys. Alright guys, kita dah sampai. Tapi saya nak kena cari blok dia. Dia punya blok adalah blok 2. Oh okey guys, blok 2. Okey, so ini adalah blok 1. Blok 2 sebelah dia lah. Bagilah signal tak. Kalau kau bagi signal tak.
Apa-apa lah, malas lah. Dah tahu nak masuk, bagilah signal lah. Tengok dia tak nak bagi lagi. Saya pun bagi signal guys. Pening lah. Okey, naik atas ni. Pasar Puru ni pelik sikit. Dia punya tangga dekat belakang. Betul tak? Betul lah. Ni ke? Ni 13-15. Okey ni, nombor 9. So kita akan masuk parking sini sekejap. Boleh lah. Okay, so customer yang ini dia order Hero Market tadi. Order Grab Mart. Luar kan ada 2 plastik. Showroom ada tingkat 3. Tingkat 3. Tingginya. Assalamualaikum. RM76 kak. Boleh, berat ni. Okey. Okey. Sekejap saya rasa baki tak cukup lah kak. Saya tak ada baki. Tinggal RM1 je. Boleh transfer ke? Kakak ada duit kecil ke? RM76 kak. Okey kak, terima kasih kak. Sampai air kak. Alright guys, so untuk order yang pertama kita settle. Alhamdulillah. Okey guys, so untuk order yang kedua ni. Okey, order pertama dah settle. Order yang kedua kita nak hantar ke UKM. By the way guys, sekarang ni panas. Saya pakai baju Melayu, lagi panas guys. Biasa saya pakai baju yang saya selalu pakai tu. Baju tu dia sejuk. Lepas tu dia tebal. Kalau kata saya jatuh ke apa ke kan, selamatlah sikit insyaAllah. Instead of kalau saya pakai baju Melayu ni, kalau lah na'udzubillah min zalik saya jatuh motor ke apa hari ni, memang koyak rabak lah saya punya tangan kan. Tapi kalau saya pakai baju yang saya pakai tu, baju tu okey, selamat sikit lah, safety sikit lah kan. Tapi tu lah sekarang ni panas pula. Berkicap mat. Tapi tak apalah, untuk hari ni saja guys, kita nak meraihkan Hari Raya. Hari Raya Aidilfitri. Okey, jom kita hantar order yang kedua pula di UKM guys. Mana lokasi dia saya tak tengok lagi. Jap kita tengok UKM hantar ke mana. Kita hantar ke College Ibrahim Yaakob UKM guys. Okey guys, bismillah, semoga selamat sampai. Okey guys, kita sampai ke College Ibrahim Yaakob KIY. Okay, so akan naik atas ni. Ya Allah, bukit dia ni tinggi weh. Okay, go motor, semangat. Semangat. Bukit ini tinggi mat. Okay. Alhamdulillah, order lain masuk. Customer ni tunggu dekat mana? Dekat sini ke? Oh, bukan Chinese guys, Indian. Hai. Order pork meal lah? Yes. Okay. Okay, ni you punya order. Thank you. Thank you. Alright. Tak gambar lagi. Tak apalah, kita snap je lah Chef lecak. Okay, so order yang kedua kita settle guys. Alhamdulillah. Next order kita ambil order apa pula? Oh, okay, kita ambil order suka pasta. Kedai Abang Akijat. Okay, jom. Kedai suka pasta, kedai boleh takkan? Tak boleh. Tapi dia punya order ni order cash lah guys. Kalau order cash saya nak kena top up. Tadi dah keluar RM70 tadi kan. Order apa? Hero Market, rumah Pangsa Puri akak tadi tu. Kita nak kena top up dulu. Lepas tu saya tak tahu dekat sana ada 7-Eleven ke tak. Paling dekat pun saya rasa 7-Eleven dekat Bangi Gateway tu adalah dekat dengan Faris Maju, dekat kedai Hot End tu kan. Motor saya pun dah tak ada minyak guys. Dah satu calit. Kejap lagi sekarang confirm dia berkelip guys. So kita pergi isi minyak dulu guys. Lepas tu kita pergi ambil order. Jom. Okay guys, kita sampai ke Petronas Section 15. Saya akan isi minyak di penghujung sekali. Nampak tak tu? Kosong, tak ada orang. Mantap. Kita akan berhenti di sini. Okay, pump 10. Pump 10. Minyak dah turun harga ke? Oh, sama guys. Takkan boleh turun harga kan dalam masa seminggu kan? Mustahil. Kalau dah naik, mustahil turun. Naik kan main banyak lagi kan? Turun sikit-sikit. Okay, pump 10. Saya pakai settle guys. Senang. Sekali tekan je settle. Tapi walaupun sekali tekan saja settle, duit tu banyak kali lah nak kena masuk kan. Sebab minyak mahal. Tapi nasib baik minyak kuning ni RM2 je. Yang subsidi punya lah kan. Okay, settle. Settle isi minyak. Berapa ringgit? Kalau ikutkan kat meter ni RM15.80 guys. Bersamaan dengan 4.8 liter. So saya estimate dalam RM9 lebih lah saya isi minyak. Betul? RM9.60 guys. Betul dah tu. Next kita nak pergi ke 7-Eleven pula sebelum pick up order. Saya nak top up dulu. Okay, kita berhenti di 7-Eleven. Kita parking sini lah. Assalamualaikum. Top up Grab? RM80. Okay. Terima kasih. Ya, selamat Hari Raya.
Alah, aku tak boleh nak top up lah. Dia punya screen dia tu hilang lah. Notification Grab is running tu saya dah terpadam tadi. Lepas tu dah tak boleh nak top up. Cara dia kita kena restart telefon. Actually untuk yang bertanya, Kel, macam mana top up Grab punya ni? Padahal order dah masuk kan? Sebab saya pasti kebanyakan orang masih tak tahu lagi macam mana nak top up kan. Kalau order dah masuk, lepas tu dah tak boleh nak buka dia punya screen tu lah, yang bahagian apa ke nama dia, macam kita punya home tu lah kan. Nanti saya tunjuk guys. Tapi dia boleh buat untuk Android sahaja. iOS ataupun iPhone dia tak boleh buat, saya tak tahu. Sebab saya tak pakai kan, so saya tak tahu lah. Tapi apa pun kita pergi dulu ke Sukafasta. Saya tengah restart telefon saya. Sebab saya nak kena top up dulu baru boleh saya tekan pick up. Kalau tak nanti order tu order cash, nanti dia tolak duit daripada saya punya cash wallet. Saya tak nak. So saya kena top up dulu. Alright, kita dah nak sampai Sukafasta. Boleh takkan? Tak boleh. Okay, kita berhenti di sini. Panas doh hari ni guys. Semalam sejuk je, hari ni panas pula. Okay, telefon saya dah restart. Okay, so saya top up dulu lah. Okay, dah settle top up RM80. Dalam kredit wallet saya ada RM112. So order dah siap ke belum? Nombor 482. Belum siap guys. 482 ni, customer ni ada order 2 pasta. So belum siap lagi lah. Kita tunggulah sekejap lah Apa tadi 482? 482 ha. Masih ni Awak tak cuti raya ke? Ha? Cuti raya? Tak cuti? Dah cuti dah. Dah cuti dah? Hari Hari ni baru buka? Oh. cuti daripada Khamis minggu lepas. Oh, lama juga. Memang kami 5 hari lah kan? Terima kasih Ya. Order ni tak takat gambar. Saya selalu lupa takat gambar. Macam alright. Guys, saya dapat info daripada kawan-kawan daripada Bangi ni kan. Ada satu jalan tu yang saya selalu lalu, memang jalan utama nak ke Putrajaya, ada satu lubang yang agak teruk. Saya tak pasti nampak ke tak dalam kamera. Nanti saya letaklah dekat kita punya ni, saya punya video. Jalan tu lubang dia teruk guys. Dia punya tampal dia tu asal boleh sahaja, sehingga menyebabkan ada seorang rider Shopee kemalangan. So saya tak sure saya kenal ke tak rider ni. Kalau kata saya kenal, entahlah, wallahualam lah. Nanti saya cek balik lah, sebab saya tak nampak dia punya motor dia. Rider Shopee ni terbang guys, tinggi mat, gila lah. Agak teruk guys dia punya melambung tu. Wih, seram weh tengok weh, gila lah. Nanti saya share kat korang lah. Kenapa lah MPKJ ni? Repair lah jalan tu, JKR ke apa benda ke yang berkait kan. Pihak-pihak berwajib ni. Patutnya waktu cuti raya hari tu kerah lah pekerja. Sebab apa? Sebab yang turap jalan tu bukannya orang Melayu pun, Bangla je kan. Tapi itulah yang supervisor, bos-bos atas dia ni orang Melayu kan. So mungkin dia cuti lah kan. Tak tahulah weh. Tapi teruk weh melambung, cuba korang tengok. Saya replaykan balik korang tengok. Teruk gila doh. Actually sebenarnya semalam saya pun kena juga semalam. Tapi saya tak adalah sampai melambung macam tu. Sebab saya pun tak rasa boleh melambung macam tu. Tapi rider ni kena melambung weh. Saya rasa mungkin jalan tu dah bertambah teruk kan. Sebab bila once jalan tu dah berlubang ataupun dah berlekuk, lepas tu datang pula kereta lalu, lori yang langgar. Jadi makin lama dia punya jalan tu jadi berlubang teruk lah. Subhanallah guys. Dah lah raya-raya ni, season pula rider Shopee tu. So saya pun tak tahulah macam mana keadaan rider tu kan. Nanti saya tanyalah kawan-kawan dekat area Bangi dan juga Putrajaya. Kok ada yang kenal ke apa ke kan. Semoga dia memudahkan urusan. Okay guys, untuk order seterusnya, order Sukafasta ni kita hantar ke Kampung Limau Manis guys. Kalau ikutkan map location ni dekat desa pinggiran je. Okay, jom, let's go. Bismillah. Semoga selamat sampai. Alright guys, kita sampai sudah ke Kampung Limau Manis, aka Desa Pinggiran Putra. So kita nak pergi ke rumah customer ni, adalah rumah lot. So kejap kereta saga, cantik. Rumah dia kat dalam ni guys. Tengok rumah color gate silver depan futsal. Gate silver depan futsal. Futsal. Ni gate putih. Futsal mana? Okey, ini adalah futsal guys. So gate silver yang ni lah. Ini ke? Macam banyak rumah dia. Mana gate silver? Oh ni guys. Okey, sampai. Assalamualaikum. Atas nama Fatin 68.50 sen bang. Cukup.
Okey, ambil. Saya ambil duit dulu. Alright, terima kasih. Okey. Okey guys, so untuk order suka pasta ni settle RM68.50. Customer bagi 68 sahaja. Tak apa, 50 sen saya halalkan. Okey, jom. Settle sudah order. Saya rasa order ketiga kot. Saya rasa patutnya kan dah patutnya dah lebih 3 order. Patutnya sekarang ni dah 5-6 order kan. Tapi tadi saya pun start lambat. So dia pun lambat lah order. Tak apalah, kita layan je guys. Actually tengah hari ni panas lah pula. Semalam saya buat Grab tengah hari mendung je. Sayup-sayup je cuaca kan. Sesedap rasa lah. Hari ni pula panas. Tak apalah. Kepala pun dah sakit dah ni. Okay, so sekarang ni dah berapa order? Oh, betul guys, baru 3 order guys. Saya target 10 job sebelum pukul 2. Jam sekarang 12.30. Saya harap sempat lah kan. Ada sejam 30 minit lagi. Nak target lagi 7 order guys. InsyaAllah sempat. Okay, jom kita pergi cari order yang seterusnya di Putrajaya pula geng. Jom kita masuk Putra. Tadi 3 order kita layan order dekat Bangi. Hari ni kita layan Putrajaya pula. Jom guys. Oi guys, alhamdulillah masuk order lah. Weh, aku tak perasan lah. Saya rasa tadi tak tahayu tadi kot masuk order. Alhamdulillah dah sampai sini baru perasan lah. Oh, masuk Pizza Hut Alamanda. Cantik lah. Masuk order Pizza Hut guys. Dan kita hantar order ni dekat Jintan. So jom kita ambil order Pizza Hut dulu. Kita parking rider dekat sebelah sana. Okay, parking rider adalah dekat sini. Kita akan naik atas ni guys. Alright, mantap. Cantik. Alright guys, kita sampai ke Pizza Hut Alamanda. Nombor order kita 460. Dia order 2 pizza. Dah siap ke belum? Macam dah siap. Alright, cantik. 460. Terbaik lah. Bagus lah. Okay, tangkap gambar order ni. Check lecture. Alright. Okay, kita tekan pick up dulu order ni. Okay guys, so untuk order, alhamdulillah masuk order lain. Astaghfirullahalazim, masuk Pizza Hut sekali lagi. Jomlah, ambil teruslah. Dah halang-halang dah ni ha. Kita ambil Pizza Hut, lepas tu satu order lagi Johnny, masuk double. Mantap, cun. Pizza Hut yang ini masuk nombor order 368. Ini ke 368? Kalau dah siap kita oh, terbaik guys. Sekali jalan je geng. Baiklah. Okay, so lagi satu order ni masuk order. Dia masuk order Johnny. Jom, kita tengok Johnny dah siap belum. Halo, bye. 068. Belum siap. Belum siap lagi. Belum siap lah 068. Kita tunggulah sekejap. Sini ni. Mana pula. Bye. Dia bukan aneh, dia bayar. Sorry. Salah. Mana aku nak bawa ni? Yang banyak ni. Boleh ke? Okey, dan pick up triple order kita. Mula-mula ambil satu order, lepas tu masuk double kan. Hantar pun dekat-dekat, cantik. Order yang pertama tadi tu saya nak kena hantar dekat Jintan. Lepas tu double order ni kita hantar ke Sederi. Dua-dua order ni kita hantar ke Sederi, cantik. Blok je lain. Okey guys, sampai guys ke parking motor. 5 biji motor ni yang kanan ni sekali paling handsome. Kan? Paling handsome kan? Betul, paling handsome guys. Walaupun cover set dah kopak-kopak tapi masih yang terhandsome guys. Okay, susun dulu. Banyak pula ordernya Okay, settle. Okay guys, so untuk order yang pertama kita hantar ke Jintan. Apartment Jintan, blok 3 guys. Jom. Dah nak sampai dah pun kita masuk sini. Ni guys, sebelah kiri ni guys Jintan. Terbaik lah, mantap. Dah sampai, alhamdulillah. Okay guys, so kita akan berhenti di sini. Halo bye. 460. Nombor order yang ni order Pizza Hut tadi. Okay, jom kita hantar order Pizza Hut. Alright, cantik. Sampai nombor rumah ada. Okay, yang kanan ni guys. Okay, saya akan gantung dekat sini. Allah, line tak ada pula. Macam mana nak tangkap gambar? Tak apalah, tekan jalan loceng. Assalamualaikum. Tak payah nak tangkap gambar guys. Dia dah loading macam ni Macam mana nak tangkap gambar? Pun tak tahulah. Okay guys, so order yang pertama Pizza Hut ni settle guys. Next order kita hantar ke Sederi pula. Sederi yang depan ni. Tapi saya tak tangkap gambar lagi kan. Saya tak tekan pick up lagi. 2 order ni.
Kejap lagi lah saya tekan. Okay, so order pertama kita hantar blok 1A guys. 1A yang kat sini. Kita berhenti di sini. Tapi saya tak tekan pick up lagi. Double order ni. Saya ambil gambar dulu lah. Cek-lecak dulu dua order. Okay, saya ambil gambar dulu. 368 order apa Mat? Order Pizza Hut tadi. Sekelacak. Lepas tu satu order lagi kita ambil order kedai Johnny pula kan. Okay. Kakak gambar. Sekelacak. Alright. Panas weh. Pakai baju Melayu memang panas guys. Okay, so untuk order blok 1A ni kita hantar 068 order Johnny. Alright. Nasib baik Johnny ni atas sekali order dia. Senang lah kita kan. Tersangatlah panas guys. Pakai baju Melayu di tengah hari buta. Naik motor jalan-jalan hantar order. Rumah customer. Alamak. Rumah dia nombor 5 guys. Nombor 5 hujung sekali. Gantung dekat sini. Lepas tu kita tangkap gambar. Alamak, kat sini pun tak ada line ke? Tak apalah, tak payahlah tangkap gambar. Assalamualaikum. Dah kalau tak detect, tak tahulah apa masalah dia kan. Biasa kat rumah-rumah apartment ni memang macam ni lah. Line ni tak sampai. Oh ya, Alhamdulillah order lain masuk. Baiklah. Okay guys, so untuk order yang kedua kita hantar blok 2C pula. Okay, berhenti di sini. Okay, last order kita Pizza Hut. Alright, kita sampai blok 2C. So, rumah customer ni nombor 6. Oh lah, nombor 6 pun hujung sekali lah guys. Hujung sekali yang ada beg merah belah kiri. Okay, kita sampai. So, makanan ni macam mana? Masukkan dalam beg. Boleh lah, macam ni je. Okay, lepas tu kita tangkap gambar. Cek-lecak. Alright, loceng. Assalamualaikum. Okay guys, order ni settle guys. Alhamdulillah. Alright guys, so order Pizza Hut, order yang terakhir tadi selesai guys, settle sudah. Now kita nak pergi ambil order seterusnya. Masuk order tadi. Double order ni kita ambil dengan diplomatik guys. Satu order Mary Brown, bye. Satu lagi order ayam gepuk Tok Global. Okay, jom kita pergi ambil guys, double order. Saya rasa sempat lah saya nak dapatkan 10 job sebelum pukul 2. Alright guys, kita sampai ayam gepuk Tok Global. Ui, gila lah. Kemain bergatuk lagi orang ha. Halo bang. Okey, nombor order kita 689. Halo bang. Okey guys, so kita dah pick up 689. Nasib baik saya sampai dah siap dah order. Alhamdulillah. Ramai betul hari ni. Orang dekat apa gepuk Tok Global. Aku rasa orang dah bosan makan rendang. So diorang memang cari ayam gepuk balik lah. Okay, so order ayam gepuk, tekan pick up. Ramai weh ayam gepuk tu. Saya masuk tadi, saya ambil order, saya terus keluar. Saya kalau ramai-ramai orang ni, saya tak syok lah, tak suka, lemas. Saya tak suka tempat-tempat yang crowded, yang ramai-ramai orang berkumpul kan. Tak selesa weh. Okay, next order kita nak ambil order Mary Brown guys. Order Tok Global kita dah pick up. Kita ambil order Mary Brown pula, let's go. Diplomatik ni dah start jam, dah start banyak kereta guys. Semalam saya buat Grab, tak ada orang pun diplomatik ni. Kosong. Hari ni kereta dah start banyak lah. Ramai dah orang dah balik kan. Yang balik-balik kampung tu semua dah balik semula ke tempat kerjanya. Tempat mencari rezeki. Alright, kita sampai ke Mary Brown guys. Saya akan parking di sini. Okay, order Mary Brown. Nombor dia 592. 592 saya lah. Grab. Okay. Okay, terima kasih. Alright guys, takut gambar. Cek-lecak. Oh, boh, dah azan subuh. Sekejap je dah subuh. Alright guys, so untuk order yang pertama kita akan hantar ke Kasia, Crescent 12. Lepas tu order yang kedua kita hantar ke IOI guys. Okay, let's go. Bismillah. Semoga selamat sampai ke Crescent 12. Alright guys, kita sampai ke Crescent 12 Putrajaya. Rumah dia ni nombor berapa Sekejap saya check. Saya tak tengok lagi lah. Okey, nombor. Alright guys, kita sampai guys. Yang ada Myvi kuning ni. Okey, kita berhenti di sini. Nombor order dia 592. 592 adalah order Mary Brown. Ya, saya dah penyek kat ni. Tak tumpah tak apa. Penyek tak apa. Kotak je kan. Okey, so order ni kita letak atas kerusi kayu. Lepas tu kita ambil gambar. Assalamualaikum. Okay, cek-lecak. Cantik. Alright guys, order ni settle. Next order guys, kita hantar ke IOI. IOI City Tower 1.
Dia depan saja dekat lobi utama dia tu kan. Okey guys, jom kita pergi ke IOI guys. Bismillah, semoga selamat sampai ke IOI City Mall Putrajaya. Okey guys, alhamdulillah kita selamat sampai ke IOI City Mall dan juga alhamdulillah order masuk guys. Terbaik lah. Okey, so kita nak hantar ke IOI City Tower 1 bahagian office ni. Okey, so ni dia IOI Tower 1. Saya akan berhenti di sini geng. Alright. Panas weh. Saya call customer jap lah. Macam tak keluar je. Halo. Dah sampai? Saya dah sampai kat lobby Tower 1 Okey, jap. Saya turun sekarang. Alright, baik. Baru nak turun. Dia turun bang. Alright. Dia takut Datuk datang. Aku pun Datuk juga. Datuk Akil Syarudin. Boleh ke? Masya ke? Okey. Air gepuk Okey, terima kasih. Alright. Okey, order ni saya dah tangkap gambar. Order ni settle guys. Alhamdulillah. Okey, order yang masuk tadi ni adalah order Deluxe Aeon IOI. Order ni sumpah jauh guys. Sebab apa? Sebab kita ambil Deluxe dalam Aeon IOI 2 guys. Dia punya jauh dia adalah paling hujung sekali dalam IOI. So kita nak jalan kaki ni kena gagahkan kaki. Nasib baik dah tak puasa. Kita dah raya guys. Disebabkan kita dah raya, kita dah tidak berpuasa, saya kena semangat kita ambil order dekat Aeon. Jauh order dalam Aeon tu. Aeon adalah satu lot kedai yang paling akhir sekali dalam IOI. Nanti sebelah sana dia nak buat IOI 4 pula, tengah construction lagi kan. Lagi besar guys IOI ni, gila lah. Okey, kita masuk dalam parking IOI City Mall. Untuk parking IOI, saya rasa korang dah tahu kot, parking IOI kena pakai kad. Kena pakai kad bank. Saya tak tahu boleh pakai Tashengo ke, dah boleh pakai ke belum. Okey, cantik. Rasanya Tashengo dah boleh pakai dah, tapi saya pakai kad bank je lah. Tashengo tak tahu kat mana. Alright guys, setelah hampir 10 minit berjalan daripada parking motor masuk ke Aeon, akhirnya sampai juga. So kita nak cari Deluxe. Di manakah Deluxe? Okey, saya dah jumpa Deluxe. Nombor order kita 149. Dah siap ke belum? Macam belum je. Dah siap dah? Siap dah. Ada air kan? Air 2, betul. Okey. Settle. Banyak pula Okey. Okey, sampai. Masih 2. So ni kena 2 lah. 2 set lah. Air dah ada 4. Guys, actually saya teri. So itulah. Customer order 2 tau. So nak kena ada 2 set. Sekejap lagi je lah dekat motor kita sama blok guys. Okay guys, so dah sampai ke motor. Makanan customer ni kita dah pick up semua. Banyak dalam ni. So itulah, habis pula baterinya. Ni saya dah sampai ke motor lah. Okay, saya takut gambar dulu order ni. Check lecak. Alright. Tak clear pula. Okay, check lecak. Okay, cantik. Okay, tekan pick up. Double order. Double order pula. Satu order saja. Tapi order dia banyak lah. Okay, so saya rasa ini adalah order yang terakhir untuk hari ini. Tak tahulah cukup ke tidak target saya 10 order. Tapi saya rasa cukup kot. Sempat kot. Jam sekarang pun dah 1.56, 1.57 guys. So ini mungkin order yang terakhir. Sebab kita hantar order ni jauh, dekat Crescent 11. Okay, jom keluar IOI. Ceng cong. Okay, jom guys, kita pergi ke rumah customer. Rumah customer dekat Crescent 11. Bismillah guys, semoga selamat sampai ke rumah customer. Alright guys, kita dah sampai ke Crescent 11. Okay, so rumah customer yang ini guys. Macam tak ada parking je. Saya parking kat sini lah, dekat kon ni. Alright. Banyak ada order ni geng. Order laksa je sampai 100 lebih dia order. Lepas tu ni apa? Ni rojak buah guys. Okay, lepas tu laksa dia ada 6. Tak boleh keluar. Aduh. Okay. Alright guys. Alamak, ada tumpah sikit. Tak apalah, tak maaf lah. Pintu akan dibuka. Okay. Guys, bukan blok B guys. Salah blok C guys. Alah.
Blok C lah pula. Dah lah banyak nak kena masukkan balik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akil, kenapa tak check betul-betul Akil? Akil, kenapa tak check betul-betul? Dah lah banyak makanan dia. Alah, leceh lah Akil. Kau ni Akil. Korang tengok macam mana saya bawa motor dengan tangan kiri yang penuh. Nak pegang clutch, nak tarik clutch lagi. Oh, cepuk. Baru naik action lah. Okey. Macam ni guys, nak bawa clutch pakai ibu jari sahaja nak main clutch. Salah blok lah geng. Leceh lah kalau salah blok ni. Jadi macam ni lah. Okey, kita akan masuk daripada sini. Jangan jatuh sudah. Takkanlah jatuh. Malulah kita rider jatuh. Dalam main clutch pakai ibu jari je ni. Sakit jari aku. Clutch pula kami keras lagi. Wah, dah susah nak end pula. Tak apalah. Matikan nyala enjin. Alright guys. So rumah dia nombor. Okey, jom kita angkat balik kita punya laksa ni semua. Buat hal lah salah blok. Laju bang ini. Maju bang. Okey Dah 3 hari saya buat Isnin. Maju. Laju rider ada. Tak ada rider. Lepas tu memang clear lah jalan kan. Okey bang. Okey bang. Selamat hari bang. Ya, rumah customer mana? Nombor 7 sebelah sana guys. Assalamualaikum. Okey bang. Abang Haris bang Atas nama Haris Ya betul. Okey. Ni laksa ada 6. Rojak buah. Okey bang. Boleh ke angkat ni? Banyak ni. Okey, satu lagi. Okey, terima kasih bang. Alright. Ya. Gambar tak ambil. Ya, selamat raya. Bye bye. Okey, order ni settle guys. Abang tu raya dengan laksa. Terbaik. Ini adalah order yang terakhir saya. Jam sekarang dah 2.10. So, apa lagi ni? Jomlah kita pergi ke motor dulu guys. Alah guys, target saya nak dapatkan 10 order tak tercapai. Saya hanya dapat 9 order sahaja. Okey lah tu 9 order. Boleh lah. Saya target 10 order. Kurang 1 sahaja. Okay guys, settle. Saya tutup saya punya Grab. Selesai 9 job untuk hari ini. Alright guys, so order laksa tadi tu adalah order yang terakhir guys. So saya rasa setakat itu saja video untuk hari ini. Cedok yang pertama setelah bulan Ramadan selesai, dan ini adalah cedok pertama pada bulan Syawal. Dan ya guys, sekali lagi guys, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih guys kerana menonton video Akil Syarudin. Sekejap guys, ada traffic light lah pula depan ni. Nasib baik hijau dah. Kepada sambung balik guys. Kepada viewer-viewer baru, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe. Okay? Okay guys, jumpa lagi korang pada Minggu Harapan guys. Terima kasih kerana menonton sampai habis guys. Assalamualaikum.